Trade war makin hangat antara US dan China. India pula yang pening. Kenapa ya? Persoalannya nak support siapa? US atau China atau stay neutral? India tengah tersepit antara dua kuasa besar dunia. Tetapi, kenapa perang tarif antara dua negara ni boleh menjadi masalah besar untuk India? Walaupun India nak rapat dengan US sebab mereka dapat banyak pelaburan dan teknologi, hubungan dengan China tetap penting. India tak boleh jauhkan diri daripada China sebab China adalah jiran besar mereka dan banyak barang yang mereka perlukan datang daripada China. Sebenarnya dilema ni bukan saja tentang tarif, tetapi ada satu isu besar di sempadan Ladakh yang boleh mempengaruhi seluruh rantau, iaitu China dan India sebenarnya juga terlibat dalam ketegangan yang lebih besar terutamanya di Ladakh sempadan Himalaya. Pada tahun 2020, kedua-dua negara ni hampir bergaduh besar. Tentera India dan China bertempur di Ladakh dalam apa yang disebut sebagai pertembungan sempadan terbesar dalam beberapa dekad. Ladakh bukan sekadar sempadan, ia adalah kawasan strategik, sumber air, laluan penting dan juga simbol kemegahan menjadi kuasa besar. Walaupun kedua-dua negara dah buat beberapa rundingan damai, hubungan mereka tetap rapuh. Bayangkan kalau perang ini berlaku lagi, ia bukan sekadar melibatkan China dan India, tetapi ia boleh memberi impak besar pada ekonomi dunia, termasuk rantaian bekalan, harga minyak dan teknologi. Jadi India terperangkap dalam situasi yang lebih rumit, iaitu terpaksa jaga hubungan baik dengan US, tapi pada masa yang sama risau tentang ancaman daripada China di sempadan mereka sendiri. Kalau India support US, mereka boleh dapat pelaburan, teknologi dan hubungan rapat dengan dunia barat. Tetapi kalau support China, India boleh dapat bekalan komponen dan industri penting yang jauh lebih murah. Dan China bukan main-main. Mereka ajar India untuk berperang sama-sama dengan US dan sokong China dalam perang dagang ini. India pula fokus kepada kerjasama strategik yang semakin erat antara India dan US. China secara terus-terang menyuarakan kebimbangan terhadap hubungan rapat ini dan mengkritik dasar perdagangan US. Kalau pilih mana-mana satu pihak, India mungkin terpaksa hadapi kesan ekonomi, diplomasi dan keselamatan negara. Apa komen anda?